Bayangkan sebuah negara di mana sebuku roti berharga berbilion-bilion wang tempatan dan orang ramai membawa beg penuh wang kertas ke kedai. Ini adalah Zimbabwe dan topik kita ialah 1 bilion untuk roti, diktator, rasuah dan ekonomi runtuh. Pada akhir 2000-an, hiperinflasi berlaku di sini. Harga melambung setiap hari. Gaji susut nilai lebih cepat daripada sempat dibayar. Kedai-kedai menjadi kosong, simpanan pencen lenyap, manakala barter dan dolar tunai menyelamatkan pembelian harian. Wang bukan lagi alat pembayaran atau penyimpan nilai yang normal. Mari kita kembali ke Zimbabwe dahulu, semasa ia dikenali sebagai Rhodesia. Tanah dan kuasa dikuasai segelintir peneroka. Majoriti penduduk tempatan hampir tiada hak. Ekonomi berasaskan bahan mentah dan ladang besar. Ketidakseimbangan ini tidak hilang selepas merdeka. Dasar baru menuntut agihan semula tanah dan pendapatan. Namun, tanpa teknologi, ilmu dan kredit, pengeluaran merosot. Di mana pelaburan dan latihan kurang, hasil tuaian menurun. Perusahaan tutup menjadikan sistem rapuh lebih terdedah. Selepas kemerdekaan, Robert Mugabe memimpin Zimbabwe. Pada mulanya, beliau berjanji untuk perdamaian dan pembangunan. Tetapi kuasa kemudian tertumpu pada kalangan elit. Kritikan menjadi berbahaya. Syarikat awam pula semakin merosot. Defisit belanjawan kian bertambah. Keputusan dibuat demi kepentingan kroni. Dasar tanah tanpa sokongan petani merosotkan hasil. Penindasan pembangkang dan kawalan media menjejaskan kepercayaan. Menjelang akhir pemerintahannya, ekonomi lumpuh. Rakyat hidup dalam kemiskinan. Perniagaan dan belia berhijrah keluar. Mata wang tempatan pula hilang kepercayaan. Pemindahan ladang besar tanpa jentera dan pinjaman mudah diakses menjejaskan hasil tanaman di Zimbabwe dengan teruk. Ekspor merosot dan mata wang asing pula berkurangan. Kerajaan semakin kerap mencetak wang untuk menampung defisit lalu mencetuskan hiperinflasi. Harga berubah bukan lagi mengikut musim, malah mengikut jam. Perniagaan sukar merancang pembelian dan penghantaran. Guru dan jururawat berhenti kerja kerana gaji mereka merosot. Kos perjalanan dan makanan pula meningkat setiap hari. Simpanan bank lenyap dan syarikat juga gulung tikar. Kekurangan barangan asas bukan bencana alam tetapi akibat kesilapan pengurusan. Pada 2017, tentera Zimbabwe mengeluarkan kenderaan berperisai ke jalan. Mereka menyatakan mahu mencegah krisis politik. Robert Mugabe meletak jawatan. Emmerson Mnangagwa menjadi presiden. Beliau berjanji reformasi, pelaburan dan peluang pekerjaan. Isyarat awal memberi harapan. Namun, institusi berubah perlahan. Perniagaan menghadapi peraturan tidak menentu. Pembangkang menyatakan ada tekanan. Pilihan raya pula diselubungi pertikaian. Harapan perubahan pantas tidak tercapai. Kehidupan harian bertambah baik secara tidak sekata. Banyak keluarga masih bergantung pada kiriman wang saudara dari luar negara. Tentera di Zimbabwe bukan sahaja pertahanan. Ia juga pemain politik dan ekonomi yang penting. Peranannya jelas kelihatan pada tahun 2017. Ia juga ketara semasa protes. Pasukan keselamatan menentukan arah kejadian. Bagi pelabur, ini isyarat berhati-hati. Keputusan tidak hanya bergantung pada kabinet menteri. Bagi rakyat, ini jelas terlihat dalam kehidupan seharian. Konflik elit mengganggu bekalan bahan api. Elektrik terputus berjam-jam. Kedai tutup lebih awal. Peti sejuk dinyah beku. Anak-anak belajar dengan cahaya lilin. Kestabilan secara langsung mempengaruhi harga dan pekerjaan. Selepas hiperinflasi, Zimbabwe beralih kepada dolar dan mata wang asing lain. Harga dan gaji menjadi lebih jelas. Kedai-kedai dipenuhi barang. Ekonomi sedikit pulih. Namun, kebergantungan pada mata wang asing menghadkan negara. Mencetak dolar tidak boleh. Menguruskan kredit juga sukar. Pihak berkuasa cuba mengembalikan pembayaran dalam wang mereka sendiri. Mereka memperkenalkan bentuk tanpa tunai baharu. Orang ramai bertindak balas dengan berhati-hati. Pada masalah pertama, mereka kembali kepada dolar tunai. Maka, timbullah sistem dua mata, peraturan rasmi dan kadar pasaran gelap. Kepercayaan terhadap bank kekal rendah. Pada tahun 2024, kerajaan Zimbabwe memperkenalkan mata wang baharu yang diikat kepada emas dan aset lain, menamakannya ZiG. Idenya mudah, hentikan kenaikan harga dan kembalikan kepercayaan kepada wang mereka. Pada masa yang sama, negara itu bergantung pada projek besar dan pinjaman dari China, memodernkan penjanaan arang batu, perlombongan bahan mentah, jalan raya. Ini menyediakan pekerjaan dan elektrik, tetapi meningkatkan hutang serta kebergantungan pada rakan kongsi luar. Kestabilan ZiG dan pertumbuhan hasil ekspor akan menguji sama ada ekonomi boleh mencapai laluan yang stabil. Sekatan antarabangsa di Zimbabwe berubah, namun langkah peribadi terhadap individu dan syarikat tetap ada. Pihak berkuasa labelkan sekatan punca masalah.
Pembela hak asasi tunjuk rasuah, tekanan media dan tindakan keras protes. Pilihan raya sering dibayangi kontroversi. Ekonomi perlukan kejelasan. Tanpa aturan jelas, pelabur besar elak projek jangka panjang. Mata wang kurang, pertumbuhan perlahan. Bila protes dipatahkan, belia hijrah, pengangguran tinggi. Negara suka kekalkan pakar. Siasatan kewartawanan mendedahkan skema emas Zimbabwe. Ini melibatkan penyeludupan jongkong dan urus niaga gelap. Hasil mata wang asing juga lesap dari bajet. Pihak berkuasa menafikan sebahagian dakwaan. Namun, mereka mengakui masalah penyeludupan. Mereka juga berjanji untuk menyelesaikannya. Bagi rakyat, situasinya jelas. Banyak emas di Lombong. Namun, mata wang asing tiada untuk bahan api dan ubat. Selagi lesen dan ekspor tidak telus, mata wang baharu terancam. Janji kestabilan turut terjejas. Kontrak terbuka dan accountability sebenar diperlukan. Ini agar hasil dapat membaiki infrastruktur. Ia juga untuk membeli ubat, air dan jalan raya. Kisah serupa berlaku dengan belian di Zimbabwe. Lombong memberi harapan hasil lumayan. Tetapi bajet terima kurang dari jangkaan. Timbul perdebatan lesen dan agihan untung. Syarikat digabung, peraturan diubah untuk kawalan. Namun rasa tidak percaya kekal. Selagi sekolah dan hospital tiada wang sebenar. Cerita kekayaan negara tidak meyakinkan. Jika kontrak telus dan bayaran boleh dikesan, industri akan beri manfaat kepada rakyat. Bukan hanya kumpulan kecil. Tanpa ini, belian kekal punca konflik dan peluang yang dilepaskan. Bekalan elektrik di Zimbabwe sering terhad. Musim kemarau kurangkan pengeluaran hidro. Loji arang batu lama sering rosak. Import tenaga juga mahal. Apabila elektrik terputus lama, bengkel dan kedai gunting rambut tutup. Makanan cepat rosak. Syarikat kecil hilang pendapatan. Rumah guna generator tetapi bahan api sangat mahal. Pada masa sama, kemarau musnahkan tanaman jagung. Keluarga luar bandar tiada hasil atau wang. Blok kuasa baru dan pembaikan grid membantu. Namun tanpa pelaburan jangka panjang, gangguan berulang. Rakyat perlukan elektrik stabil, air dan makanan mampu milik. Sistem kesihatan Zimbabwe menghadapi masa sukar. Hospital kekurangan ubat ramai diberhentikan kerana gaji rendah. Wabak kolera dan kadar HIV tinggi melanda. Dana antarabangsa membantu dengan ujian dan rawatan. Ini menyelamatkan banyak nyawa. Pada tahun 2024, pihak berkuasa dan agensi antarabangsa melaporkan kolera terkawal. Namun risiko kekal tanpa air bersih dan bekalan ubat berterusan. Peningkatan bergantung pada 3 perkara: air, ubat dan kaki tangan perubatan terlatih. Selagi syarat ini tidak stabil, klinik akan sesak. Wabak baharu juga mungkin berlaku. Jutaan warga Zimbabwe berhijrah bekerja ke negara jiran dan lebih jauh. Pengangguran meningkat di negara itu, terutamanya dalam kalangan belia. Kiriman wang membantu keluarga membayar makanan, pendidikan dan rawatan. Ia juga menyokong kedai-kedai dan membekalkan mata wang asing kepada negara. Namun, ramai pakar turut pergi. Ekonomi kehilangan individu yang boleh membina perniagaan dan infrastruktur. Kiriman wang menyelamatkan belanjawan isi rumah. Tetapi ia tidak menggantikan pelaburan dalam loji kuasa, jalan raya atau sekolah. Untuk menarik orang pulang dengan pengalaman dan wang, cukai yang jelas diperlukan. Perlindungan pelaburan dan mahkamah yang adil juga penting. Air terjun Victoria dan Reserve Zimbabwe menawarkan pendapatan tetap serta peluang pekerjaan. Apabila negara aman dan peraturan boleh diramal, pelancong akan datang. Penduduk tempatan menjana pendapatan dari hotel, pengangkutan dan lawatan. Namun pelancongan sensitif terhadap krisis. Berita huru-hara dan gangguan elektrik boleh menyebabkan pembatalan. Untuk pertumbuhan, perlu ada peraturan visa mudah. ATM yang berfungsi, bahan api di stesen minyak dan internet stabil juga penting. Jika ini dijamin, alam semula jadi dan cuaca panas akan menjana pendapatan. Pendapatan ini akan disalurkan untuk sekolah, jalan raya dan perubatan. Tanpa ini, Zimbabwe akan mati. Aturan telus galian, perolehan tenaga jujur, mata wang stabil, sokongan jelas, jaminan harta dan mahkamah bebas. Kemudian pelaburan akan masuk. Petani akan beli benih. Kilang pula dapat alat ganti. Belia nampak masa depan di negara sendiri. Beberapa langkah telah dimulakan. Tetapi rakyat mahu hasil nyata, elektrik pada malam hari, ubat di hospital, harga barang stabil. Jika pihak berkuasa kekalkan kewangan teratur dan sekat aliran wang keluar, ekonomi akan berkembang. Jika anda rasa menarik, sila langgan. Jangan lepaskan episod baru kami. Kami sampaikan segalanya ringkas dan tepat.